cantiknya view. Sekarang berada di hadapan Sekolah Rendah King Edward II yang dekat Tasik tu. Saya tengah tengok kampus tu cantiknya. Seronoknya budak-budak yang duduk kat sekolah ni. Mumpun sejuk. Ni saya nak makan kat kedai makcik ni. First time ni saya sampai. Siapa pernah sampai kedai ni? Kedai makcik. Jom. Yang belum makan jom ikut saya. Makan kedai makcik ni. Siapa tahu kedai makcik ni? Dia betul kat depan Sekolah Rendah King. Ini lama lah saya duduk typing. Ini baru first time tahu saya sampai kedai makcik ni. Tahu tak dekat Sekolah Rendah King Edward yang kedua, yang dekat Tasik? Dekat Tasik. Dekat situ. Jadi saya tunjuk ni tadi dia tu saya. Tempat dia sangat terhad kalau nak makan, korang kena tunggu. Tapi diorang kata mi kari dia sedap, so saya nak try. Kita try ya. Okay. Dia ada ayam goreng. Ni ayam goreng dia macam ni tau. Panas-panas lagi. Wah. Dia mi kari dia. Yang ni kita cepatkanlah. Kau pakai tangan terus. Senang. Koyak. Masuk dalam ikan itu. Makan gitu. Lagi layan. Lawannya kabus. Yeay, dah dapat makan. Ni kari makcik. Kedai tepi jalan. Alhamdulillah, syukur. Kenyang dah kami. Okeylah, jom balik. Kepada yang nak datang Taiping, tak tahu nak makan kat mana, bolehlah cari kedai makcik Mi Kari Legend ni. Okeylah.